daripada identiti orang tu yang selalunya yang cipta mencetuskan satu perkara, perasan tak? Kadang-kadang benda itu kita katakan sebagai style. So itu kita kata trend lah tu, macam identiti budaya bahasa kan. Macam contohnya pertengahkan satu perkara yang kata sometimes benda tu kita kata normal je, benda tu tak ada apa lebih, macam tu. Kalau kata kita nak ikut daripada persepsi dan penerimaan lah, so kita kena faham dari segi konsep dulu kan. Maksud dia tu kita faham apa itu masuk pakaian, kita kena faham apa itu masuk fashion, dan kita kena faham apa itu masuk social. Simple lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemu lagi dalam slot podcast Sembang Santai at Polisisi atau nama lagi pendeknya SS at Polisisi. Baik, untuk kali ini kita bersiaran dari College Community Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Dan kita nak bawakan kepada anda topik yang saya kira cukup menarik untuk kita sembang secara santai. Dan untuk kita nak mempromosikan lagi program ni. Program apa tu? Alright, sekarang ni saya bawakan dua panel kepada anda yang saya boleh kata pakar fashion. Yang merupakan pensyarah yang orang kata, apa ni orang kata? Hebat dalam bidangnya. Especially dalam fashion ni sendiri. Saya nak panel perkenalkan diri mereka masing-masing lah. Silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Abdul Muhsin bin Bahrin. So, tenaga pengajar di College Community Bukit Mertajam, dan salam Pulau Mutiara kami ucapkan selamat datang. Okey, so di sini adalah satu bidang yang ditawarkan di College Community Bukit Mertajam, iaitu bidang fashion seperti sedia maklumlah. So telah berkhidmat di unit fashion selama lebih kurang dalam 12 tahun. 12 tahun. Di sini. So itu saja dan yalah. Teruskanlah, Cik. Baik. Saya Cik Muhammad Khair. Saya juga pensyarah fashion lah dekat sini. Dan bidang ni quite dalam almost 20 years, dalam 20 tahun tak. Tapi bagi dekat sini barulah sejak 2021. Lepas PKP, waktu tengah lagi lah PKP masuk ke sini. Okey, baik. Terima kasih Cik Khair dan Cik Mohsin. Baik, Cik Mohsin, kita nak mulakan dulu dah dengan pengenalan kepada bidang fashion ni, especially dekat Polisisi sendiri kan, Polytechnic College Community. Mungkin Cik Mohsin boleh highlight sikit pengenalan latar belakang bidang fashion ni sendiri. Okey, terima kasih kami ucapkan kepada grup Sembang Santai Polisisi yang bersama dengan kami lah pada hari ini dan menjemput kami untuk kami berkongsi tentang background unit fashion dan pakaian lah di Polisisi. So, seperti semua sedia maklum lah, untuk bidang fashion dan pakaian ni kita mempunyai 16 institusi. 16 institusi. Dan kalau keseluruhan adalah 17. So 16 adalah di College Community dan satu adalah Politeknik. So Politeknik hanya menawarkan diploma di Politeknik Ibrahim Sultan di Johor Bahru lah. So yang lain tu merangkumi daripada kata Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia lah. So di Sarawak ada di College Community Kuching dan terdapat lagi di utara mempunyai 3 institusi iaitu di Arau, Baling dan juga Bukit Mertajam lah. So di tempat yang kita sedang berlangsung sekarang. Okey, yang lain tu ada di negeri Selangor, Perak dan juga Johor. Okey. So untuk bidang fashion dan pakaian ni untuk College Community kita menawarkan dari segi sijil dan pakaian. So pelajar-pelajar akan bermula di sini seawal semester 1 dan berada di institusi selama 3 semester. 3 semester. Dan akan pada semester terakhir akan meneruskan ke peringkat latihan industri. So daripada situlah kita berlapang dada dan kita menerima semua pelajar-pelajar yang lepasan SPM untuk memasuki College Community dan juga Politeknik. So dan juga kita juga ada fast lane, apabila dah tamat di pengajian di College Community akan terus ditawarkan ke Politeknik Ibrahim Sultan untuk lanjutan ke peringkat diploma. Dan juga pelajar-pelajar kita juga telah mempunyai banyak kejayaan dan pencapaian yang mana yang ada telah meneruskan sampai ke peringkat degree
Okay, dan ada meneruskan ke UiTM dari segi diploma dan Direct. juga dari segi kebolehpasaran dan juga keusahawanan pun agak memuaskan lah. So kalau ikut track record untuk Kolej Komuniti Bukit Mertajam, kita ada alumni yang sekarang mempunyai Kerawang Studio ataupun nama syarikat beliau adalah Kerawang Studio. Yang ni keunikan untuk pelajar tersebut adalah dia orang melahirkan kostum. Yang mana mempelajari di Kolej Komuniti Bukit Mertajam dalam bidang pakaian. So dekat dalam silibus yang dipelajari pun berkaitan dengan pakaian moden dan moden contemporary dan juga tradisional. So dari elemen-elemen tersebut dia orang pelajari di Kolej Komuniti Mertajam dan hasil daripada combination daripada 3 semester di sini mengikuti latihan industri dan juga berani menyahut cabaran untuk berada di dunia realiti di luar sana lah. So memang kalau ikut kita punya pelajar-pelajar pun dari segi pencapaian agak menarik lah. So Kerawang Studio tu pun adalah satu keunikan yang mana tak semua orang mampu untuk melahirkan pakaian kostum. So kebanyakannya akan membuat pakaian-pakaian seperti sedia maklum lah. Pakaian harian yang kita ada kan di pasaran sekarang. Tapi ini melahirkan satu keunikan membuat kostum. So itulah keunikan untuk satu produk tersebut lah. Maksudnya kostum tu aktif sehingga hari inilah. It is masih dan kami pun masih lagi keep in touch dan kami jika ada kita melaksanakan program fashion show, so kita akan jadikan jemputan lah sebagai selaku juri ataupun kadang-kadang jadi sebagai top industri dengan kita punya pelajar-pelajar yang sedia maklum tu. Okey, panjang lebar Cik Muhsin. Jelaskan macam mana bidang fashion tu sendiri kan, fashion dan pakaian yang ada dekat Polisisi ni lah, especially di Kolej Komuniti Bukit Mertajam. Baik, terima kasih Cik Muhsin atas penjelasan tu. Kita nak beralih pula kepada seorang lagi pakar fashion kita yang berada dekat Kolej ini, pengalaman 20 tahun. Jadi Cik Hair, Cik Mahir kan, pada pandangan Cik Mak Khair kan, fashion ni betul ke dia mencerminkan identiti peribadi seseorang ni dan ekspresi diri dalam masyarakat sendiri? Betul. Saya setuju. Sebab daripada identiti orang tu yang selalunya mencipta, mencetuskan satu perasaan tak. Kadang-kadang benda itu kita katakan sebagai style. Contoh macam saya tiba-tiba saya tak nak pakai jaket butang warna hitam. Saya nak buat style saya sendiri. Saya guna butang warna merah. Tak faham? So itu identiti saya. Saya tak akan ikut orang. But then, kalau Cik Mohsin pun tiru juga, awak pun tiru juga warna merah, itu akan jadi trend. So, tu ada macam setengah tu kita tengok, yelah kita dalam dunia sekarang ni kan kita ada macam Facebook. Media masa sekarang lah kan. So, semua benda-benda tu. So, macam kita kata macam pakaian tradisional diketengahkan. Kan, you perasan kan? Kalau macam contohnya, tak lama je dengan baru tahun lepas kot yang orang semua macam gila guna tanjak. Ya. Perasan tak? Walaupun pakai t-shirt, pakai baju biasa je kemeja tapi semua nak bertanjak. Faham tak? So itu kita kata trend lah tu, macam identiti budaya bahasa kan. Macam contohnya pertengahkan satu perkara yang kata sometimes benda tu kita kata normal je benda tu, tak ada apa lebih. Macam tu. Macam Bilqis, tu contoh-contoh lah kan. Macam Bilqis tu saya tengok dia punya style kan, kalau awak tengok dia akan suka jalan berkaki ayam. Itu memang style dia. Kan dia macam benda tu kita kata macam menunjukkan dia punya personality. Macam Kita tu. tengok seseorang tu kita dah tahu kalau fashion dia macam tu. Macam tu identiti orang tu lah. Lepas tu dalam Instagram juga kalau perasan, kalau ikutlah anak Amisus Nabila. Nabila Huda. Pandai Nabila Huda kan kupu-kupu. Kupu-kupu. Saya ingat dalam kupu-kupu tu apa saya tengok mula-mula tau. So kan bila tengok kan, dia pergi luar negara, but then dia pakai tradisional kita. Pakai kebaya. Dia melambang. Kan dia macam Dia bawa lah. dia bawa trend. Dia bawa identity image Itu lah. yang kita katakan benda itu menunjukkan identiti satu benda itu atau satu bangsa. Kalau macam contohnya, selainnya kalau macam dulu, Harajuku. Yang Japan punya tempat tu. Yang Harajuku isn't it? Harajuku. Yang macam dekat Jepun punya nama tempat tu kan. Dia memang hari Ahad je dia cuti. On Sunday dia cuti. So, semua orang keluar macam waktu tu lah dia expresskan dia orang punya diri dia on. Memperagakan fashion dia. Satu dia orang boleh release kan dia orang punya orang kata apa yang terpendam.
kan. So Hmm. untuk penggayaan dan dari segi identity image tu dia menceritakan apa yang dia cuba sampaikan. Betul. So itu adalah sebagai message lah Kan? pada individu-individu yang berjumpa lah. So Ha. macam hari ni kita berjumpa dengan Cik Syamil kan. So Ha. daripada Cik Syamil punya personality tu pun kita boleh Black. kan. Oh, Oh, risau. black. So Risau kita saya cakap black. kita ada screening lah dekat situ kan. Nampak tak? Dari segi colouring, dari segi Ha. pilihan apa siluet, Ha. outline fit tu. So kita Kita boleh tengok lah kan. So betul. yang tu lah orang kata satu cerminan kan. Macam kita kata culture. Culture, Culture betul. kan macam satu culture. Kan perasan tak macam dulu metal nanti keluarnya punk, rambut pacak kan, nanti gotik dengan berantai-rantai, apa emo itu orang kata macam mempertengahkan identiti budaya lah tu. Macam tu, faham tak? Tengah kita kata kalau once ada passion dia tu, kita tengok tu, kita tahu kelas itu untuk ke mana, itu ke mana, ini ke mana. Macam tu. Saya rasa macam tak perlukan lagi soalan-soalan ni. Kenapa macam magic sangat? Macam menarik kan? That's why passion memang menarik kan? Okey, so bila nak saya nak tanya kan pandangan kedua pensyarah kita kan. Pandangan tuan-tuan lah terhadap fashion yang ada sekarang ni dengan yang sebelum tuan 20 tahun kan, mungkin 20 tahun dulu. Pada pendapat tuan-tuan, betul ke fashion ni ada kesalahnya fashion ni? Maksudnya seseorang memakai sesuatu tu dia mungkin dia nak mencuba kan. Jadi orang akan macam pandang serong, pandang salah. Macam tak kenalah kali ni dengan kali ni kan. Betul, So faham. benda tu kalau dalam bidang fashion sendiri kan, adakah benda tu salah yang besar ataupun benda ni sepatutnya kita raikan walaupun yelah Faham. nampak kontra orang Faham, kata kan. betul. Tudung kada lain, baju kada lain Betul. kan. Tapi ada orang tu dia jenis tak kisah kan. Tapi daripada pandangan mungkin fashion sendiri, sebenarnya Okay. situasi tu macam mana? Kalau kata kita nak ikut daripada persepsi dan penerimaan lah. So kita kena faham dari segi konsep dulu. Kan maksud dia tu kita faham apa itu masuk pakaian, kita kena faham apa itu masuk fashion dan kita kena faham apa itu masuk social. Simple lah. So kalau dari segi pakaian tu kalau ikut dia punya meaning dia adalah menutup anggota badan kan daripada ancaman, melindungi, mengikut orang kata apa keadaan semasa. Suhu lah apa environment lah. Betul. Okay, so kalau fashion ni dia lebih kepada elemen-elemen. So apa yang kita apply kepada part-part tersebut. Dan fashion ni kalau ikut dari segi persepsi orang fashion dia adalah global. Tapi dari segi kalau kata orang yang biasa ni beranggapan fashion adalah attire, satu pakaian lah. Tapi kalau untuk orang fashion ni, fashion adalah global. Kadang-kadang dan kadang-kadang kita punya pendapat tu pun kita boleh masukkan itu adalah fashion. Dia punya pendapat dia. Dan lagi satu dari segi kita tengok meaning sosial adalah hubungan lah. Kan? So benda tu ada kaitan dan mengikut peredaran setiap semasa kehidupan kita. So kalau kita tengok daripada dulu pun dah ada fashion lah. Maksud kita tengok setiap kutub kehidupan di kutub sejuk kan. Pakai dengan bulu-bulu tebal binatang, itu pun adalah fashion kan. Tapi benda tu kita inspired by zaman batu kan. So dia hanya tutup anggota. Tapi sebenarnya tujuan dia tu sebenarnya dia bukan nak tunjuk bahagian-bahagian yang sensitif, tapi dia nak protect untuk tak berlaku sebarang orang kata apa kemalangan ataupun orang kata apa kemudaratan pada diri lah kan. Tak nak sakit. Tambah sakit macam So bila benda tu ada peredaran dan mengikut teknologi, so benda tu ada perubahan. So dari segi macam penerimaan orang fashion ni, kalau ikut kita tak boleh argue. Fashion ni kita tak boleh argue kepada apa saja pendapat. Sebab dia adalah lebih kepada art yang mana benda tu bersifat subjektif. Sebab kadang-kadang kita tengok ni ada signature individu. Kita tengok contoh kita lah, ambil lah satu kita ikon usahawan kita kata Datuk Vida. Dia ada trademark dia. Dia ada trademark dia dari segi dia punya aksesori. Itu adalah fashion juga kan. So kita ambil contoh Aina Abdul. Dia adalah satu trendsetter yang fenomena masa kini lah. Maksud dia macam mana kita nak highlightkan diri kita, macam mana kita nak menjualkan diri kita. So setiap individu tu dia akan letak juga satu part elemen fashion pada diri dia. Kadang-kadang ada setengah yang terlampau berani, dia akan all out head to toe. Kalau yang dia jenis yang santai, yang relax, dan benda tu pun adalah dia ambil inspired semua daripada keadaan sekeliling. Macam tadi
Cik A cakap Betul. kenaan dengan tanjak, apa yang cuba kita ketengahkan. Kan. Kadang-kadang dia pakai tu macam trend semasa dia macam lelaki dipakaikan dengan tanjak. Mungkin kita tengok dalam tempoh 2 tahun akan datang wanita pula bertanjak. Sebab Kan. trend topi sekarang wanita dah topi dan budi Pakai kan. hijab. Ya. Betul kan? Betul-betul. So dia benda tu adalah dia lagi satu fashion ni dia memudahkan. Maksud dia selagi benda tu tak melanggar batasan, Ya, mengikut betul. apa yang kehendak Dan juga protokol. protokol, so okey. Maksud dia macam majlis kan. Ya betul. Tiba-tiba takkanlah majlis formal. Awak nak Kan? pakaikan playcard. Dan lagi satu Kan? yang Itu betul lah kita kata benda itu kita kata tak boleh. Tak boleh lah. Kan? dan lagi yang seronoknya pada masa kini semua orang berani. Dan kita ada pilihan. Macam dulu kita tengok kalau dari segi sizing plus ni, plus size ni memang tak akanlah mencuba untuk pakai colouring, block colour apa semua. Dia akan black and white macam tu je. Tapi macam sekarang dia dah berani. Dan tak kira kalau kawan tu size dia kecil, dia ada fashion dia sendiri. Kalau dia sizing dia besar, dia ada fashion dia sendiri. Dan kita pun boleh kenal. Dan lagi satu, kita dah tak nampak dah yang individu yang menyorok di sebalik tabir dari segi orang kata apa, kadang-kadang kekurangan dalam dia punya anggota badan dia. Sekarang dia orang boleh menjual. Dia orang boleh menjual dan dia orang berani untuk ketengahkan benda tersebut lah. Wow. Okay. Right. Mantap. Kita kongsi lah. Soalan pendek jawapannya. Tak sebab benda tu macam elaborate teruk. Sebab kita kena elaborate. Sebab benda tu macam Cik Mohsin kata tadi lah. Bila kita kata fashion ni is a lifestyle. Bila lifestyle tu dia bukan dari segi pakaian. Setup tempat ni pun is fashion. It's fashion. It's fashion. Itulah. Saya cakap pun is fashion. Dia bukannya orang kata pakaian. Bila fashion je pakaian. No. Kadang-kadang Everything. macam daripada kenderaan pun macam mana dia dekor. Okay. Aksesori. So itu Fashion adalah pun elemen-elemen. Sebab kita boleh tengok kalau orang yang detail bahagian dia punya kehidupan dia ni, dia punya circle dia tu, dia akan particle everything. So maksud dia akan bawa benda tu daripada dia punya penggayaan, dia punya kehidupan, dia punya kenderaan, dia punya dalam rumah dia, decoration. So orang tahu dia ni memang fashionable lah. Total is fashion lah. Dia boleh tengokkan benda tu semua. Dalam apa orang kata every media sekarang lah. Tengok TV. Semua orang boleh tengok dah sekarang. Betul. Kan. So everything boleh kita dapat info dah benda tu macam in ke tak. And then kita kenakan sesuai dengan diri kita. Sebab tu kata benda itu macam Cik Mohsin kata tadi, subjektif. Ada setengah macam kita yang tak berani. Kita boleh ke pakai macam tu? Kalau dia boleh berani and then dia boleh carry benda tu, it's okay. Kan? Right? Macam lagi satu, benda tu dia akan terbawa dalam tempoh 20 tahun, 30 tahun akan datang. Macam kita tengok trend Saloma. Sampai sekarang ada signature Saloma. Trend Michael Jackson sampai sekarang. Zainal Abidin kan. So ada dia punya inspired by kan. So macam kita tengok kalau kata orang kata apa, sebab benda ni ada dia punya signature macam P. Ramlee. Ada dia punya signature live untuk P. Ramlee punya style kan. So dia akan terbawa dia, kan? So boleh membantu untuk kejayaan individu tersebut lah. Secara tak langsung lah kan. Okey Cik Hair, kita nak tanya pula fashion ni betul ke dia pengaruhi pandangan masyarakat? Contohnya kan orang kata orang walaupun dia kaya kan, bila dia apa orang kata tak klasi. Walaupun dia banyak duit kan. Macam mana boleh jadi macam tu? Kalau Cik Hair ada pendapat sendiri kan? Okey, baik. Sedangkan dia mampu je beli apa yang dia rasa. Faham. Okey, actually sebab itulah macam kita kata tadi, dia adalah cita rasa kan. Bila cita rasa, kalau kita ikut trend, memang benda kita kalau ikut trend, kita tak dapat nak kejau. Macam sekarang lah kita kata, kita ada fall winter, spring summer. Benda tu boleh kita tengok dekat mana-mana. Even di Google pun kita boleh cari kan. But then untuk you nak follow benda itu, mampukah you punya keuangan sekarang itu? Faham tak? Kan? So, bagi kalau macam hierarki, macam tadilah kita katakan untuk fashion pandangan masyarakat ni kan, tetap kalau sosial tu kan. Orang kalau yang biasa-biasa ni, awak perasan tak? Dia akan pakai branded banyak. Dia akan logo, macam selahkan logo-logo. Semua yang dia ada tu, Gucci, Prada, segala-gala dia nak tunjukkan. But then, kalau betul-betul orang tu orang yang orang kata mampu, berkemampuan, dia kira pada kualiti tersebut.
Fabric tu Ah. yang dia boleh tahu benda itu pakai masa lama. Betul. Faham tak? Dia Maksudnya tengok brand tu jadi macam nombor 2 lah. Ya kan? sepatutnya walaupun kita kalau tengok sekarang pun kita ada piramid punya luxury piramid punya perasan tak? Top hierarchy mestilah Hermes, Cartier kalau saya sebut penuh. Bukit Bintang also always like that. Kan? Kalau yang level Betul. kedua tu kita tengoklah macam apa orang kata macam Armani Exchange, Calvin Klein, Guess. Hierarki bawah tu kiranya macam Nike, Adidas, macam tu. Oh, tu bawah Kan? lah Cik kan? Bawah sebenarnya minta maaf. Actually benda itu kalau kita tengok ke walaupun harga dia boleh mencekau juga. Masih lagi di bawah. Tapi itu kalau kita kata piramid luxury yang diikut orang kan. Tapi kalau kita katakan pada keselesaan diri, kalau orang yang berkemampuan dia tak akan pandang benda tu semua. Dia ada level-level dia tertentu. Even though macam contohnya katakanlah macam saya katakanlah Calvin Klein pun. Kalau Calvin Klein jeans dia buat untuk orang biasa pakai. Kalau untuk top punya, yang orang yang betul-betul luxury ni, dia akan ambil collection, platinum. Itu level-level kan. You setengah masuk, you kadang-kadang you terdengar juga kan. Kenapa nama dia platinum? Kenapa nama dia... faham tak? So, level tu lah yang menunjukkan kualiti kain tersebut. Dia punya workmanship. Itu yang orang selalu tengok. Tapi kalau manusia ni tak. Kan kalau tambah kalau macam manusia biasa, minta maaf yang saya cakap ni kan. Kalau kita yang biasa Mahal lah ni, orang kata. kita betul. Kita nampak je barang branded, oh mahal. But then orang tak tahu pun. Faham tak? So sebenarnya benda-benda tu pun sebenarnya dia ada level-level dia. Itu. Kan Tapi yang lagi satu dia lebih kepada personality tersebut lah. Kalau masuk dia tu kadang-kadang ada setengah tu kita tengok dia ni totally branded. Tapi kadang-kadang kita tengok kalau kita mendekati individu tersebut, dia bijak memilih sesuatu brand, kualiti, kadang-kadang tak costing sangat pun. Tapi bergantung kepada pemilihan dan dia punya objektif dia tu. Maksud dia tu apa yang dia cuba sampaikan. Sebab kalau kita bangun pagi-pagi pun kita dah set dah. Kita nak pakai apa hari ni. Dia nak pakai apa? Kan? Tak adanya kita akan ambil je. Tak ada. Kita akan set dah. Hari ni ada program apa, aku nak ke mana, aku nak buat apa. Hari ni nak jumpa Cik Syamil. Hari ni nak jumpa Cik Syamil. Apa personality yang cuba kita nak sampaikan. Apa image yang kita cuba. Warna apa hari ni Kan? jumpa So, Cik Syamil ni? sebab sebelum ni kami hanya terdengar nama je. Kan, So tak kita kenal tak dapat pun. gambarkan. So daripada situ kita dapat persediaan Rupanya diri. lah macam ni je. Okey dah kita dapat persediaan supaya maksud dia tu kadang-kadang bila kita ada sesuatu image yang selesa, orang nak mendekati kita pun dengan mudah. Kan? So maksud dia tu tak adalah macam kadang bila head to toe kita terlalu crowded pun kita nak didampingi pun agak Susah macam ada nak boundary kaki lah, je. ada gap mas. Ada gap, Kan? betul. So macam kadang-kadang kita tengok orang yang CEO company dengan suit dia tu kan. Kita tak sewenang-wenangnya akan pergi kan. Tapi kalau kata secara tak langsung kita pergi tengok dia akan bercakap je. Tapi dia sebabkan watak pakaian yang dibawa daripada hari tu. Kan? Tapi kalau kata dia pakai t-shirt atau jeans casual macam biasa, kita pun tak tahu kata dia CEO company kan. Betul. So itulah personality dan pilihan yang dibuatlah. Benda tu adalah elemen yang boleh mempengaruhi lah. Yang itulah. Sebelum kita nak tanya pasal warna kan, sebenarnya saya ada satu soalan lain tapi saya cuba remind balik. Tapi okey, dah datang balik. Datang. Saya nak tanya tuan-tuan kan, siapakah idola yang tuan? Yang rasa orang ramai boleh follow dia ni. Dia kalau selalu tanya soalan-soalan idola ni dah macam idola lah. macam sesi interview nak masuk Yang tuan-tuan diploma. rasa yang tuan-tuan rasa macam dia ni boleh sepanjang zaman. Fashion dia macam orang boleh follow. Kita ada ke? Cik. Boleh. Okay, baik. Boleh saya kalau I cakap betul lah, I suka Giorgio Armani. Giorgio Armani dia ialah dia memang branded lah, tapi I cakap betul kalau you tengok dia punya design, rekaan dia very simple, minimalist, dia macam Calvin Klein, but then dia punya style tu dia bawakan ciri tradisional dia juga. Sebab dia orang Itali kan, so baju dia more to Itali punya style lah, tapi dia punya style cutting, dia punya bentuk minimalist tu I suka dia. Lepas tu Giorgio Armani dia orang yang quite tamak lah, yang personality dia I suka
tengok sebab apa tahu? Daripada dia satu nama, dia boleh pecahkan company dia tu dia jadi banyak tau Beberapa. sekarang. Bukanlah syarikat yang sama macam contohnya Mi Jawa jadi ada 10 branch. It's not like that. Dia boleh buat satu Armani Exchange. Kan you pernah dengar satu lagi Giorgio Armani, satu lagi Emperor Armani, Armani Privé. Ya. Dia Sedangkan di keluarkan bawah satu. ya, lepas tu dia pegang fashion is fashion betul. Sebab tu saya cakap fashion is a lifestyle. Dia boleh pegang daripada restoran, cafe, dia boleh pegang Dolce, maksud dia manisan, dia buat gula-gula juga. Nampak ketamakan dia macam mana. Dia buat Fiori, Armani Fiori untuk buat bunga-bunga gubahan rumah. Dia buat kasar juga. You nampak tak macam mana dia aim dia punya buyer dia tu bukan setakat baju je. I nampak you bukan you macam Syamil, you akan beli seluar I dan baju I. No. I akan ambil sampai you beli kertas tu juga daripada I. Faham tak? Kerusi tu pun you akan beli daripada I punya mindset macam tu. Dia nak Sebab tu include I semua. nampak dia macam idola lah. Macam marilah kita merampok semua orang. Cik Mohsin kan betul kan? Maksud dia kalau ikut yang Cik A tu memang dia nampak individu tersebut tu memang Zalim masuk pakai baju, keluar tak pakai baju. Habis Habis lah. So dia akan ambil semua overall lah. Dan akan membeli lah kan. Sebab dia punya business thinking dia lah kat situ kan. Takut kan target semua. Kan. Dan lagi satu pun kalau kita tengok elemen-elemen fashion ni pun dia tak apply kepada pakaian je sekarang. So dia ada masuk pada industri otomotif, IDE punya hiasan kan. Lepas tu macam kita tengok kadang dia buat collaboration GV apa semua tu kan, dengan macam-macam company. Benda tu dia nak memperluaskan lah. Dan dia nak globalkan benda tu daripada fashion kepada produk-produk yang lain. So macam itulah. Tapi macam saya ni lebih kepada nampak funky punya inspired lah. Saya tak boleh kepada benda yang straight line macam tu. Gitu, tak boleh. Beza lah. Personality is lebih different. funky yang Baru kios. dia Nampak lah meriah personality kan? dia merepek Ada- kan. So, kadang-kadang kita tengok ada satu yang macam lain ni pun kita tengok banyak elemen yang dia ketengahkan kepada semua. Dia bagi pendedahan tentang fashion ni. Maksud kita tengok ada satu tu yang pasang badan. Pernah tengok yang pasang badan? Pasang badan. Pasang badan. So pasang badan dia akan panggil individu tersebut, dia akan menceritakan head to toe. Dan kalau kita tengok lah ni, banyaklah yang bila ada satu program macam tu, dia bukan program, saya rasa dalam program 2 minit, 3 minit macam tu kot. So bila ada program macam tu, orang yang ke mana-mana dia ada preparation untuk diri dia. So macam kita tengok ni yang ada artis tu nama yang Terus dia ada. Kira macam Sembang Santai versi 2 untuk pasang badan bersama dengan College Committee Bukit Mertajam. Sebab kita tengok tu ada yang artis Wan Sam. Siapa nama dia? Nampak? Apa tu? Yang kena hidup ni kena ada Wan Sam. Wawan Sam. So dia ada signature dia sendiri Pelawak kan. Pelawak tu kan. So dia akan menceritakan Joey kan. Dia akan cerita daripada head to toe. Maksud dia tu dia keluar tu dia akan bawa benda tu. Benda tu jugalah kita nak ketengahkan kepada kita punya generasi muda yang kini. Maksud dia tengok benda tu dia akan ikut. Dalam waktu yang sama benda tu tak orang kata bagi satu bebanan. So bila individu tersebut masuk dia target mula dia nak jadi macam individu tu lah. So macam mana dia nak jadi macam tu? Dia kata dia kena mempelajari tentang bidang fashion. So daripada ilmu tu lah dia sebenarnya fashion ni bila dia dah ada ilmu tu dia tak akan apply semua. Dan kalau kita tengok pun ada perbezaan orang yang mempelajari bidang fashion dengan orang yang mempelajari bidang jahitan. Takkan sama. Sebab kalau kesuanan tu yang ekstra. Kalau kata bidang jahitan, so dia hanya tahu membuat pakaian, menjahit pakaian, menjual pakaian. Tapi kalau dia mempelajari bidang fashion, dia akan tahu semua tentang keseluruhan bidang fashion. Element of art, teknik penggayaan, fashionable,
macam mana kita nak menjual, macam mana kita nak ke tengah. Itu kesuanan menjual. Dan kita nak ke tengah kan. Okey. Maksud dia nak menjualkan kita punya design tu Yalah, lah. politisi tak lari kan daripada kesawanan. Nanti kan. siri ketiga. Fashion dan jualan. Fashion dan marketing kan. Fashion dan So marketing. benda macam tu Itu lah. ada siri ketiga. Yes, itu Dia kita sebab bincangkan kalau lain. kata kita mempelajari tanpa menjual, benda tu takkan dapat tarikan. Nampak. So sebab ni kalau saya menceritakan tentang fashion, so individu tersebut akan sekadar fashion saja. Tapi Betul. bila kita sebut di penghujung tu adalah mata wang, so banyak tarikan dia lah. Sebab kehidupan sekarang pun apa yang objektif yang dibuat adalah mata wang tu yang penting. Kan. Baik, okey, sekarang ni kita nak bincang pasal, bukan bincang lah sembang pasal warna lah. Okay, warna ni mempengaruhi, betul ke dia mempengaruhi mood seseorang kan? Sebab ada orang kata, kau ni kenapa semua colour hitam ni? Berkabung ke? Betul. Kan? Betul. Dah macam gotik. Betul. You are right. Jadi macam mana pemilihan warna tu sebenarnya, macam mana yang betulnya, especially macam kita punya awam kan, setiap hari kita ke pejabat kan, sebenarnya kalau apa yang sesuai ataupun yang tak nampak gomennya kan, kalau kita ke pejabat kan. Dia Masih saya. boleh Apa? lah. Nasihat lah Nasihat. daripada. Okey, ya. Kan? Kosong. Nak kalau warna tu senang je lah. Macam buat warna, yes, betul. Sebab kalau kita fikirkan kenapa bomba warna merah? Kenapa hospital warna putih? Faham Kenapa tak? Jepang warna That is, colouring? bukanlah orang cakap mood kan. Maksud dia warna itu ada dia punya maksud. Kan macam kita pun dah dengar. Kenapa warna kuning tu kita bagi ceria? Wah, Muhammad ceria. You know, yellow is for happy mood. Macam tu. Kalau warna brown, it's very down, natural. Kan kita faham benda tu kan warna kita. Kita kan belajar warna dulu, ingat tak mewarna. So Ada warna. benda itu sendiri pun sebenarnya dia masuk dalam kita punya mindset dan juga kita punya aura. What we call that dalam individu kita ada ni tau. Kalau kalau you nak jumpa orang, kalau you jumpa orang yang confident, macam you kalau grey hitam ni orang akan nampak you very faham tak? Lesen pula. Kalau kita tanya Cik Samir lagi ni, kenapa dia buat pemilihan pakaian dia warna hitam? Sebab dia tahu dia punya detektif hari ni akan berjeritan sampai ke petang. Jadi dia kena hitam. Senang. Dan lagi satu dia menyampaikan sesuatu mesej. Satu mesej. Kan maksud dia menyampaikan satu saya mesej. tak tahu kan, politisi buat colour hitam kan, so kita follow. Kan? Dia Kita sebab kena lagi ada tema. satu, kalau kata colouring ni memang dia mempengaruhi emosi. Betul. So macam hari ni kami pakai warna-warna pastel dull, dia tak akan bagi satu vibe positif kepada Cik Samir. Betul tak? Sangat. So kalau kan? macam tiba-tiba Nampak ceria kan? kita pakai colour yang betul-betul macam pasty colour yang Cik Samir tengok betul ke yang ni yang akan terlibat dengan saya. So kami hadir dengan colour yang colourful. Kalau baju corporate ke kan, kita berasa Cuba I macam datang dengan very stiff warna hitam, orang kan macam Kan? Major ke dia ni doktor ke? Betul tak? Kan? Betul, You selalu betul, perasan betul. tak macam tu? Macam magistrate lah. Yeah. Why they are always wearing white and black? White and black kan? Orang cakap macam Lagi tu. satu, saya pernah berkongsi benda ni dengan pelajar-pelajar. Saya kata bayangkan kita hidup ni tanpa sebarang warna. Tak ada, semua transparent. Putih pun tak ada. Bayangkan kehidupan di dalam muka bumi ni hanya transparent. Apa perasaan? Kita melihat semua transparent. Pakaian kita transparent, pokok transparent. Transparent, everything transparent. Kenderaan yang diproduce pun semua transparent. Dia tak akan mengganggu emosi dan tak ada keceriaan, tak ada keseronokan, tak ada kemarahan, tak ada timbul-timbul emosi yang diciptakan dalam kita punya diri ni lah. Betul. So hari tu pun memang kita tak bergerak. Saya rasa kalau kata warna transparent di muka bumi ni, semua manusia tak berganjak ke mana-mana. So maksud dia hanya dilahirkan di hospital dan sampai ke mati pun dia duduk kat situ. Sebab dia tak ada tarikan kan? Untuk dia pergi kan. Macam contoh kalau macam saya jumpa Cik Syamil pun. Dalam ramai-ramai Cik Syamil pakai kontras colour. Saya tentu akan nampak kan. So daripada jauh dah nampak orang kata. Kalau maksud dia kalau saya lah individu dari segi gender wanita, saya nampak Cik Syamil kan. So kat situ pun dah ada timbul satu spark kan. So sebab
dia senang je kalau kita nampak individu tersebut dengan color, sebab color ni orang yang berani membuat pilihan dan berani memakai. Dan bila daripada situ, bila timbul ada dia punya dalaman keberanian tu, semua benda orang tahu dia ni ada karakter dah. Kalau kata dia pun follow je environment circle yang ada, so mungkin dia adalah orang yang kedua ketiga dipilih lah. Tapi kalau kata dia berani, sebab kalau kita tengok dalam mana-mana tempat pun, kalau orang tu dari segi pemakaian yang dibuat pun orang akan highlight. Kita suruh dia lah, kita bagi laluan dekat dia lah. Dia berani ke depan, dan dia berani bercakap. Dia dulu masa dulu saya belajar kan, dalam belajar kan, kita ada seorang ni dalam kelas saya lah kan. Dia memang sangat fashionable lah. Dia akan masuk kelas ni. Sampai kita lantik dia jadi class rep semua kan. Dia punya keyakinan dia tu, aura dia setiap hari dia memang akan berbeza lah bila dia masuk kelas kan. Jadi kami nampak dia macam very outstanding gitu kan. Kita tak rasa menyampah pun sebenarnya. Yelah, adalah kot mungkin ada yang akan rasa macam tu kan. Tapi bila kita yang suka tengok orang berfashion ni, kita suka dia. Sebab fashion tu boleh naikkan mood kita sebenarnya. Kita lebih yakin. Lagi satu side, kita suka melihat dia ke depan. Satu side lagi, kita tak payah buat apa-apa. Kan? Tapi macam sekarang kita tengok dari segi kita punya, orang kata apa, environment class apa semua tu. So kita ada variety of background. So maksud dia kita ada Chinese, kita ada Malay, kita ada Indian. Kan? So kadang-kadang yang hadir tu, dia akan menceritakan background masing-masing. Maksud dia ada Malay student, dia come out dengan colouring macam ni. Indian, dia come out dengan colouring macam ni. Chinese, dia come out dengan colouring macam ni. So dalam kelas pun bila ada colourful yang hadir, so pensyarah yang mengajar pun saya rasa akan bagi satu vibe yang positif lah. Tapi kalau satu hari tu semua main dengan wanita, kelas tu memang akan dimulakan dengan umul kitab dulu lah. Dengan tu lah. Okey, Cik Hai dengan Cik Mohsin, sebenarnya kita tak cukup masa. Kita dah kesetengah masa lah orang kata kan. Jadi kita pun tak nak ganggu sangat Cik Mohsin dengan tak apa. Okey. Kami pendidik orang kata waktu dia sangat singkat kan. Kalau nak nak bersama dengan student lah selalunya kan. Okey. Jadi kita tak lari daripada soalan yang terakhir kita lah kan. Kita tak ikut pada soalan yang disediakan lah. Okey, baik, tak kisah. Kita nak tekankan lagi pada fashion dan pakaian ni kan. Jadi apa yang Cik Hai dengan Cik Mohsin boleh jual ataupun promote kepada mereka dekat luar sana kan, yang sebenarnya kalau boleh tahulah kan, intake fashion ni macam mana pandangan pengambilan di polisi ni sendirilah. Sangat merangsangkan ke? Kurang. Saya rasa memang kurang. hot kan. Memang banyak sambutan dia tinggi lah orang kata ya. Saya rasa kalau tak promote pun orang tahu ada ditawarkan. Dari segi pelbagai background lah. Bidang fashion kan. Sebab jadi yang menguntungkan di keunikan yang ada pada polisi sini adalah dia menawarkan pelbagai background kepada satu institusi. So macam kalau kita tengok tempat lain, dia maksud dia satu fakulti tu, kita boleh tahu bidang-bidang yang ditawarkan, tapi keunikan daripada polisi sini kadang-kadang menawarkan bidang yang tak ditawarkan di tempat lain. So maksud dia, contoh kita tengok kalau kata jentera berat automotif, dia ada fokuskan lagi pada kenderaan motor besar kan, kenderaan ringan. So kalau macam orang kata dari segi F&B kan, F&B dia ada menawarkan dari segi orang kata pastry dan kulinari. So dia divide. So bila dia divide syllabus dan dia punya modul tu pun dia perincikan lagi detail lah. Kalau macam di tempat lain mungkin dia duduk bawah satu fakulti perhotelan kan, macam tu kan. So kalau kat sini, dan lagi satu, kita cater memenuhi ke semua, setiap ufuk timur, utara, selatan, barat dan daya. Maksud dia satu institusi tu dia cover kawasan persekitaran yang ada. Ya, maksud dia mungkin dari situ kita dapat memberi ruang dan peluang kepada komuniti di kawasan tersebut. So kita faham pada masa kini pun ada yang demand dari segi bidang. Ada macam dulu kalau kita tengok waktu tahun 2000 something je lah. So bidang fashion memang tengah in. Maksud dia pemilihan kan. Dan sekarang kita tengok dari bidang F&B memang sangat in. So macam mana kita nak counter balik? Untuk kita nak dapatkan balik vibe yang dulu, supaya ada kesedaran kepada semua orang kata apa, pelajar-pelajar lepasan SPM yang nak ambilkan kemahiran untuk hadir berdaftar di polisi kan. So maksud dia tu, kita yang mana yang kita rasa
ini bukan zaman atau fasa kita, kita kena perlukan satu, orang kata, benda barulah. Macam learning pun kita tengok adalah artificial intelligence. So AI kan. So macam sekarang, adakah kita dah bersedia untuk menerima AI tersebut? So kalau kata dari bidang fashion ni, sebenarnya AI tu dah lama diaplikasi kan. Sebab kita tengok dari segi pakaian Aero Akasa. So dia dah apply AI dekat situ. Tapi bukan dari segi teknologi yang kita tengok. Sebab AI fahamannya adalah dari segi video apa semua. Sebab kalau AI untuk yang bidang fashion tu, dia dah buat eksperimen dari segi pakaian tersebut adakah boleh digunakan di angkasa. So dari segi swimming suit kan, swimming suit kajian telah dibuat macam mana baju tu boleh waterproof. Lepas tu dari segi attraction kepada binatang-binatang yang ada di dalam laut. So benda tu dah ada teknologi AI, tapi tak diwar-warkan lah. Sebab kini difahamkan tentang AI tu adalah benda yang video ya kan. So benda tu lah mungkin kita akan kamakkan lagi, kita akan memperluaskan lagi. Sebab lagi satu dari segi persaingan lah. So kalau kita tengok fashion sekarang, kepakaran terlalu tinggi, terlalu ramai. Dan kita cubalah kita nak ke tengah dah highlightkan lagi lah benda tu kan, supaya jadi semua orang boleh masuk. Jomlah pakat-pakat masuk polis macam mindset lah macam orang kata. Kalau macam orang kat luar, mesti orang kata macam masuk fashion menjahit je ke? It's not actually. Bukanlah kita orang macam menjahit je. Maksudnya actually macam tadi lah, macam soalan you tadi tu tanya pasal piramid apa semua tu, you masuk fashion, mesti you belajar benda tu semua. So you bukannya belajar menjahit baju saja, malah you belajar macam mana cara mentengahkan baju itu, macam mana you from beginning, macam maksudnya macam daripada from sketch you buat pola, daripada pola you jahit, daripada jahit you nak pasarkan macam mana pula, semua you belajar waktu tu, ikut trend terbaru terkini ke tidak, macam tu. Nak tahu lebih lanjut, jom masuk Polisisi. Masuk Polisi. Okey, baik. Masih ada lagi peluang untuk mendaftar di Kolej Komuniti Bukit Mentajam. So kami serulah, dan kami cabar yang mana yang di sana. Kalau kata nak menjadi insan yang terpilih, insan yang berguna dan mempunyai ilmu yang benar, mulakan diri anda di Kolej Komuniti Bukit Mentajam dalam bidang jahitan. Alright. Saya rasa dah cukup sampai situ je. Kita nak ucapkan terima kasih daripada Cik Muhsin dan juga Cik Mahir atas kesudian meluangkan masa lah dengan kami bersiaran dalam sesi podcast kita sepanjang 30 minit ini. Memang banyak ilmu yang kita dapat lah dalam bidang fashion dan pakaian ni. Kalau orang kata dulu fashion ni setakat pakaian je, more than that orang kata kan. Bukan hanya pakaian, bukan hanya ikut trend semata-mata kan, tapi kita kena tahu kenapa kita ikut trend tu kan. Ya, betul. Jadi kita seorang yang educated sikit lah dalam bidang fashion. Betul. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi pada panel kita berdua pada hari ini. Terima kasih kepada anda juga yang terus menonton dan setia bersama kami di SS at Polisisi. Untuk itu, sekian sampai ini saja kita bersiaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.